Semangator, semangator, semangator. Hai, berjumpa kita lagi dalam podcast Sembang Gegar PSMZA. Sedar tak sedar kita dah sampai ke episod ataupun sesi kita yang terakhir untuk pertandingan FIRA ni. Okey. Baiklah, sebelum ni kita dah bersembang berkenaan dengan persiapan, kemudian di keadaan di pertandingan FIRA tu sendiri. Dan saya nak tanyalah berkenaan dengan kekangan ataupun cabaran yang dihadapi sebelum ataupun semasa pertandingan FIRA tu sendiri. Contoh macam Robosot kan, kita training di sini, tapi bila kita bertanding di tempat lain, di poli-poli lain, kita ada masalah dari segi lighting, dari segi warna gelanggang dan sebagainya. Itu antara kekangan lah kan. Selain itu mungkin kita ada kekangan dari segi kewangan ataupun peralatan. Jadi macam mana untuk Puan Wee, apa rasanya kekangan yang dihadapi oleh Puan Wee sendiri? Okey, kekangan yang pertama saya rasa dari segi knowledge lah. Knowledge, kita kena belajar sesuatu yang baru. Sebab syarat pertandingan sentiasa berubah. Betul. Setiap tahun, walaupun kategori dia sama, tapi pertandingan dia tu tak sama. Contohnya daripada 2024, daripada drone, dia berubah kepada 2025 adalah urban. Di mana menggunakan AI. Saya rasa ACR pun sama kan? Betul. ACC pun sama. Robosot pun sama. Setiap kategori, setiap tahun pertandingan adalah berbeza. So kita kena ada knowledge yang baru untuk kita nak masuk pertandingan itu. Itu adalah saya rasa kekangan yang paling besar lah. So kita kena belajar sesuatu tu dari segi basic kan. Betul. So satu lagi kekangan kita adalah bila pelajar ni, kita kena, dia akan give up. Bila dia buat sesuatu tak jadi kan, dia akan give up. Jadi peranan kita sebagai jurulatih, sebagai membantu dia. Kita bukan saja membantu dari segi coding, dari segi hardware dia, tapi dari segi mental dia. Kita kena bagi dia motivasi, bagi dia dorongan. Bagi makan. Makan tu salah satu motivasi paling besar lah saya rasa. Makan kena cukup. Bawa dia makan, bagi dia relax dulu, cool down. Lepas tu sambung balik. Ya betul. Kadang-kadang student ni dia tak ada tempat nak rujuk, betul? Ya betul. Jadi salah satu orang yang dia percaya adalah jurulatih dia lah. Ya betul. So jurulatih ni memang kena strong knowledge, strong skills, bantu. Kadang-kadang apabila student kita dah buat jauh, kita sendiri pun jauh dah sangat ni. Betul. Tak tahu mana dah dia buat ni. Dah tenggelam dah. Dah tak tahu dah kena tarik balik lah. Jadi, macam Puan Wee cakap tu, dia dah tenggelam dah. Tenggelam ke dasar dah. Kita ni sebagai jurulatih, tarik balik. Tarik balik dan bagi sokongan balik ke dia. Supaya dia balik timbul semua. Yang tu peranan yang penting bagi jurulatih lah. Betul. Ibarat macam ni lah, kita buat coding ni bukan kita program robot sahajalah. Kita buat program sekali dengan student kita tu, kita kena program. Berubah terus. Terus berubah. Berubah mental, berubah semua. Faham. Dari segi macam Cik Fadul lebih banyak dalam penghasilan hardware ataupun robot yang fizikal kan. So apa kekangan yang rasa-rasanya dihadapi oleh Cik Fadul? Okay, kalau tanya saya lah daripada zaman saya masuk Otai ni kan. Orang lama. Saya cerita lah. Memang salah satunya bila kita menghasilkan satu robot ni, kita perlukan peralatan yang cukup lah. Tidak peralatan yang cukup dan terbaru, terkini sebenarnya. Memang kita memerlukan, walaupun kita ada yang lama, tapi kita perlukan yang lebih canggih. Betul. Okey. Contohnya dalam penghasilkan robot ada masa kita perlu fabrikasi logam. Betul. Maksudnya kita kena guna besi. Ada masa kita kena guna stainless steel untuk memperkukuhkan body robot. Ada masa kita guna PU ataupun plastik untuk kita nak fabrikasi robot. Jadi kita perlu ada mesin-mesin untuk fabricate benda tu. Betul. Sekarang ni kita dah tak ada CNC tu. So saya rasa benda tu sangat penting. CNC milling sangat penting. Sebab kita tak dapat nak penuhi semua kategori sebab kita tak ada alat untuk buat. Kalau kita sewa di luar, kos kita akan jadi berganda.
Contohnya kita ada taki paling dekat. Betul, dia ada mesin CNC tu. Kalau kita sewa ataupun kita pergi guna, kos sewaan tiba-tiba kita dah include kos sewaan dalam kita punya bajet. Sebenarnya kita tidak ada pun benda tu. Dan kita bukan, bila kita buat R&D, bukan sekali kita pergi, bukan 2 kali. Betul. Ya. Saya silap. Ya. Berkali-kali kita pergi. Ya. Dan berapa kos yang kita kena bayar? Ya, betul. Berapa bahan luar? Bila kita fabricate ni, contohnya besi. Sekali kita fabricate, jadi ke robot kita? Tak. Belum tentu. Belum tentu. Fitting tak masuk lah, apa tak masuk kan? Ya, betul. Kita kena ubah lagi. Kita ubah lagi. Sekarang Kos berganda. lagi. Kos lagi berganda. Sedangkan kos yang kita ada, tak banyak. Ya. Cukup. Kalau lah diberi pada saya 15K untuk bawa pergi ke tanding dengan pelajar 32 orang. Capur lagi student sekolah. 8 orang jadi 40 orang. Daripada kita training 1 bulan. Ya. 10,000 ke 11,000 atau 12,000 khas untuk makan dia. Ya, betul. Aja bajet untuk kita beli barang berapa ribu saja. Dah tinggal sikit. Berapa ribu je kita ada untuk beli barang. So untuk sepatutnya kena bagi lebih lagi lah. Sepatutnya lebih lagi. Sebabnya kita boleh buat pembelian barang. Sebab kalau nak tahu, kalau nak sekarang ni, dulu kita pakai Arduino, harga je berpuluh-puluh ringgit saja. Ya, betul. Sekarang ni kita dah pakai Raspberry Pi. Kurang-kurang 300. Raspberry Pi kalau kita selalu guna overheat, rosak, tak boleh pakai. Ya. Yang tu yang berlaku pada kategori saya itu, iaitu ARC. Kita dalam percubaan, kita tengah uji sebelum kita masuk tanding, tiba-tiba meletup. Kita punya controller. Kita dah tak ada spare. Ya. Kita dah tak ada spare. Sebab semua kita dah guna. At least satu robot kita tak boleh nak masukkan. Kita masukkan satu lagi. Ya. Dalam proses kita dah uji cuba tu, kita dah test untuk qualification, tiba-tiba pump. Battery pula on. So sebenarnya kita kena, walaupun kita ada satu robot tu, tapi kita kena ada juga lagi spare. Wajib kena ada. Dan kita kena selalu upgrade. Ya, betul. Orang lain upgrade, kenapa kita tak upgrade? Ya. Kita pakai yang Dia ada. Takkan kita nak pakai benda yang sama. Ni yang berlaku. Apabila kita pakai yang sama, sepatutnya bateri tu boleh tahan 1 jam, tiba-tiba bertahan saja setengah jam. Ya. Kita dah charge penuh. Ya. Kita dah charge penuh. Sepatutnya bateri ni tahan 1 jam. Ya. Tapi bila bertanding setengah jam. Bila kita tanya student kita, kenapa? Dia kata, kita dah charge penuh, cik. Tapi bila berlaku bertanding, itulah yang terjadi. Ya, betul. Okay, so macam-macam boleh berlaku di gelanggang. Betul, macam-macam boleh berlaku. Bukan kita nak kata tim kita saja. Tim lain pun sama. Dan satu lagi dari segi communication. Sebab sekarang ni, kita dah tak pakai dah Bluetooth. Kan? Betul. Kalau tanya saya dulu kenapa kita masuk Mirostock. Sebab kita Mirostock dulu, kita ada kita punya communication kita dengan robot, kita guna Bluetooth. Kenapa dia absolute? Sebabnya yang kita lawan dulu, kita lawan dengan robot yang dia punya communication RF dan Wi-Fi. Mampu ke kita lawan? Dari segi communication dia, perhantaran dia laju. Dia laju. Faham kan? Kita lawan dengan RF, kita memang tak boleh. Sebab kita Bluetooth, dia RF. Betul. Kita dah kalah. RF lawan dengan Wi-Fi. RF tak boleh. Wi-Fi yang menang. Ya, betul. Sekarang dah ada 5G dah semua. Ya, Lagi betul. dahsyat. Betul. So kita kena upgrade selalu kita punya robot. Barulah kita boleh ada result untuk menang. Memang cabaran, memang kita nak pergi sekali lah untuk dunia. Betul? Ya, robot. Kita ada cita-cita kan? Betul. Ya, betul. Ya. Kita ada cita-cita untuk wakil Malaysia. Ya, itulah harapan kita. Tapi kita kena upgrade selalu lah kita punya robot. Kita tak boleh duduk di tukuk yang lama. Kalau kita duduk di tukuk yang lama, memang kita akan ketinggalan lah. Ya. Setakat ni PSMZA tak pernah lagi tak bawa balik pingat. Okay? Tak pernah lagi. Tahniah. Tak pernah lagi tak bawa balik pingat. So kurang-kurangnya kita bawa balik juga Perak. Ya. Okay? Kita bawa balik juga Perak. Kurang-kurangnya 2 kita bawa balik. Ya. Okay? Okay, yang tahun lepas kita dapat 1 emas, 1 perak, 2 gangsa. So emas tu disumbangkan oleh Simon Rosat. Ya. Perak juga Simon Rosat.
dan Betul. Robosot. Betul. Robosot Robosot adalah gangster. Gangster dan juga Gangster dengan airdrop. Okey. Okay, tahniah lah. Inilah medal-medal yang Ya. kami terima. Ya. Terima dan juga kami punya ni. Okey. So soalan seterusnya saya nak tanya pada Cik Fadul lah selaku kita punya ketua kontijen. Apa perancangan untuk menghadapi FIRA pada tahun ini? Dijangkakan pada tahun ini FIRA akan diadakan di Politeknik Kota Baru, Kelantan. So apa perancangannya? Kita dah sedia maklum, kita punya bajet tidak banyak, betul. Yang kita dapat kepada kami tak banyak. So kami berharap tahun ni ada pertambahan sedikit lagi bajet kepada kami supaya kami boleh masuk ke 9 kategori tersebut. Okay. So kita cuba yang terbaik, dan kalau boleh tahun ni juga kita nak mohon grant lah. Kita cubalah mohon grant Kita cuba untuk kita cuba mohon, tapi kita tak tahulah bila kami akan dapat. Kalau dapat tahun ni sebelum pertandingan, alhamdulillah. Kalau dapat tahun ni juga ataupun tak dapat tahun depan lah, kita cuba lagi kan. Apa pun kita kena mencubalah. Betul. Okay. So satu lagi harapan lah, kita tahun ni kita akan lebih kepada ACC lah. Okay, ACC. Kategori ACC. Sebab World dah gabungkan ARC dengan Simorosot. Sekarang ni Simorosot kita dah menguasai. So, saya minta Puan Awi kekalkanlah. Yang tu. Cuma saya cuba. Kekalkanlah prestasi yang Simorosot. Yang ACC lah. Kita akan cuba bangunkan yang terbaik. Mungkin kita tak pakai dah. Kita tak pakai dah Raspberry Pi kot. Kita akan pakai Mini PC. Jangan cerita lagi. Bagi tahu pula. Dan kos dia sangat besar lah. Okay, satu mini. Itu rasa kami. Ribu-ribu lah kos dia. Ibarat kita letak satu PC atas robot tu. Mini PC. Macam tu lah. Okay, so kita akan cubalah bangunkan. Saya rasa benda tu memang agak complicated. Dan kita memerlukan jurulatih ataupun kepakaran daripada Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Mekanikal dan juga IT lah untuk bangunkan. Okay. So cita-cita saya juga kita nak ada brand sendiri robot sebenarnya. So saya harap ada mesin-mesin yang baru yang akan sampai yang kita guna untuk pembangunan robot. Setakat ni yang kita dapat, yang PSMZA dah dapat, kita ada 3D printer. So dan juga laser cutter. Daripada yang tu bajet daripada TECC bajet TECC 3.0 kan. Okay, 3.0. Alhamdulillah. Yang tu sangat-sangat, saya rasa sangat-sangat membantu dan insyaAllah kita akan gunalah bilik TECC itu untuk pembangunan robot nanti. Okay, dan satu lagi saya minta lah kalau boleh lah pengurusan PSMZA sendiri memfokuskanlah pensyarah-pensyarah yang pakar dalam bidang robotik tu supaya dia boleh bergiat lagi lah dalam pembangunan robot ni. Okay, sebab bila kita kehilangan kepakaran tu dan kita ganti dengan yang baru, belum tentu yang baru tu boleh setanding dengan yang lama. Okay, kita sayang dia punya kepakaran tu. Pengalaman dia, kepakaran dia kita sayang. Selagi dia masih berkhidmat di sini, why not? Dia masih lagi terlibat. Okay, kalau boleh lah. Tu yang saya ni. Walaupun dia tak boleh nak pergi, tak apa. Tapi dia, pelibatan dia untuk membangunkan robot tu kita nak. Kepakaran dia, ilmu dia. Pengalaman dia. Okay. Kita kadang-kadang memang ada yang baru masuk. Memang kita masukkan yang baru. Kita akui benda tu, tapi diorang dalam tempoh belajar. Tempoh belajar tu tak sama dengan orang yang dah ada. Orang yang dah ada. Otai kan? Orang yang dah ada. Dan ada juga dalam tim kami sendiri, robot team tu ada yang dah bersara. Ada yang dah bersara. Dan dia juga menyumbang antara penyumbang yang sangat besar lah dalam pembangunan kami. Saya cakap lah, Encik,
Cik Saifuddin, tak silap saya. Walaupun dia bekerja di sebalik tabir, dia adalah orang yang kami harapkan lah. Okay. Dan lain-lain lagi ada jugalah syaraf-syaraf lain. So saya harap jugalah untuk jabatan JKE, JTMK, mungkin boleh dapatkan pensyaraf-syaraf yang ada passion dalam robot. Okay. Kita tak nak hanya datang untuk menengok. Ya, tengok saja. Tengok saja. Kita tak boleh. Cara saya kerja lain sikit. Mungkin lain lah. Mungkin Puan Azli dengan Puan Wi dah faham lah. Memang lain lah. Kita bukan pergi saya sajalah. Saya bukan pergi saya saja. Okay, saya bawa staff SMZ semua bukan pergi saya saja. Kita pergi dengan ada satu vision. Okay, kita pergi dengan ada satu misi. Okay. Itu saja kok. Okay. Baiklah, soalan saya yang terakhir untuk kedua-dua tetamu kita. Apakah harapan berkenaan dengan pertandingan FIRA pada masa akan datang? Mungkin kita boleh start dengan Puan Wi dulu. Okay. Harapannya yang pastinya ingin membawa balik pingat lah pada tahun ini. Kalau diberi peluang dan diberi rezeki, itulah harapan saya. Mendapat pelajar yang bagus, yang dapat memberi komitmen, mendapat teammate juga, sesama jurulatih juga mendapat teammate yang baik, memberi kerjasama, kan? Dan juga mendapat sokongan daripada pihak pengurusan dan juga ketua jabatan lah. Itu penting. Dari segi pelepasan pelajar, dari segi masa kita sebagai pensyarah, dalam masa yang sama kita kena menjadi jurulatih juga. Okay. So memang tugas yang berat tau. Ya, betul. Mengajar lagi, nak coaching lagi. Ya, dan dia ambil masa yang banyak untuk coaching. Saya akuilah semua jurulatih ni memang beri pengorbanan yang besar. Sebab student ni kita latih. Ya. Student tu bukan datang dia dah pandai. Ya, betul. Okay, saya bawa sukan. Saya ada juga bawa sukan. Kita boleh membezakan lah. Budak yang kita bawa untuk robotik ataupun bidang kemahiran dengan budak yang kita bawa sukan. Police skill lagi. Police skill lagi. Untuk ikon kemahiran. Ya. Kita boleh beza sebab budak untuk robotik ataupun kemahiran, saya fokus pada robotik lah tak. Dia datang tu zero. Ya. Dia datang tu zero. Kita yang bagi input ke dia. Ya. Kita bagi jalan, bagi pancing. Kita bagi input ke dia. Dia memancing. Sampailah dia boleh coding. Ya. Sampailah dia boleh fabricate. Dah? Okay? Bukan budak tu dah datang tu, saya dah pandai dah coding. Saya dah pandai dah buat fabricate. Tidak. Ya. Okay? Itu memang cabaran yang besar lah. Kalau kita tak dapat student yang baik, okay, yang boleh bagi komitmen, memang tak lah. Tak boleh pergi jauh lah, senang cerita kan. Dengan coach yang boleh beri komitmen pada awal pagi sampai ke subuh. Itu Puan Azlim biasa tu. Itu memang Puan Azlim biasa. Macam tu lah, saya terima kasih lah pada coach yang ada passion kat arah tu lah. Okay? Yang ada passion kat arah tu lah. Saya dari segi pengurusan juga mengucapkan terima kasih lah kepada. Boleh kan saya sambung? Boleh. Boleh teruskan. Mana tahu nak bagi penghargaan ataupun kata-kata terakhir lah sebelum kita menutup kita punya podcast hari ni. Okay. Saya mengucapkan terima kasih lah terutama kepada Ketua Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, Ketua Jabatan Elektrik dan juga Ketua Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Tuan TPSA, Tuan TPA dan terutama sekali Puan Pengarah kita lah. Tahun lepas Puan Pengarah turun sekali kan di PMM. Okay, kita berjumpa dengan Puan Pengarah kita di PMM. Bagus. Dia memang supportif. Memberi sokongan lah pada kita. Okay, supportif. Okay, saya pun macam saya cerita lah. Bila saya hantar paperwork, tak ada banyak argue. Tak ada banyak argue. Sebab dia tahu impact kita punya ni. Sama juga dari segi permohonan bajet pun tak banyaklah argue. Okay, sebab kita dah lama. Mungkin dia orang dah tengok kita punya paperwork beres. Cuma dan ada pencapaian. Ada pencapaian. Cuma dari segi bajet lah, mungkin kita minta tingkatkan lagi. Tingkatkan lagi. Sedaya upaya yang dia boleh bagi.
Sebab sekarang ni kita bukan satu jabatan. Kalau dulu satu jabatan je JKM. Ya. Sekarang ni ada 3 jabatan. 3 jabatan. Tiga-tiga ni ada dia punya perancangan masing-masing. Dia bukan hanya fokus untuk Fira saja. Fokus dia mungkin untuk jabatan juga. Betul. Tak? Sebab kita nak Fira ni boleh membagi sumbangan kepada jabatan. Ya, betul. Betul. Mungkin di jabatan sendiri dia ada perancangan untuk buat pembelian satu-satu barang ni untuk didedahkan pula kepada student ataupun pesyarah dia. Pesyarah yang lain. Betul tak? Betul. Okey. Untuk makluman juga kita dah ada robot apa panggil? Eurocup. Eurocup. Untuk Eurocup tu kita dah ada robot humanoid. Okey, setiap jabatan dah ada. Tiga. Okey, setiap jabatan maksudnya JKM dah ada, JKE dah ada dan sekarang JTMK dah ada. Ya. Tapi robot tu dia sangat-sangat sensitif. Kita tak boleh nak gunakan dia sesuka hati lah. Saya bagi tahu awal, kita tak boleh guna sesuka hati. Contohnya kita nak ambil dia untuk bawa pergi pameran. Faham tak? Kita tak boleh guna robot tu sesuka hati sebabnya robot tu sangat-sangat sensitif. Dan dia punya part dia tu sangat mahal. Kan kita tiga-tiga robot dah ada masalah. Yang dekat JKE gila-gila setakat ni. JKE dia dah tukar dah dia punya. Kayak aku. Dah tukar. Kena cakap ke 601 biji sahaja. Satu biji. Dan dia ada berapa? Banyak. Setiap join tu ada dia punya servo motor dia tu kan. Setiap join kalau tuan-tuan nak tahulah, setiap join. Semua pakai motor. Yang rosak satu join. Dah tukar 600. Bayangkan. Memang mahal. Okay. So dan susah juga nak dapat dia punya part tu sendiri. Macam saya sendiri, saya kena pergi ke KL untuk dapatkan part tu. Macam kami pun di JKM pun dah mula dah ada tak stabil dia punya pergerakan tu. Rasanya JTMK pun macam ada juga tu. JTMK ada juga. Okay, so sangat-sangat sensitif robot tu lah. Okay, macam tu lah. Bila kita nak buat pembangunan, nak ke arah yang lebih bagus, ada benda yang kita terpaksa berkorban lah. Okay, saya rasa saya nak ucapkan terima kasih jugalah kepada JPN Negeri Terengganu. Juga pejabat PPD Rungun, pengetua Smasik dan juga pengetua pengetua SMK Kakak. Dan juga cikgu-cikgu yang terlibat kerana dialah mereka ni memudahkan urusan lah. Memudahkan urusan sebab kalau nak bawa pelajar sekolah ke luar negeri, contohnya nak pergi ke Melaka tu, banyak prosedur yang patutnya kami kena ikut. Okey, banyak prosedur. Jadi alhamdulillah pengurusan diorang ni memudahkanlah sehingga kami boleh bawa student-student sekolah ni bersama dengan tim kami. Okay. Untuk kategori MyBot kan? Kategori MyBot. Okay, so saya rasa sampai di sini sahaja podcast kita pada kali ini. Kepada semua penonton-penonton podcast Sembang Gegar, mohon doakan kejayaan kami pada Fira pada tahun seterusnya. Okay, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada kita punya tetamu pada hari ini, Encik Fado dan juga Puan Wee, kerana berkongsi masa dan juga pengalaman dalam pertandingan Fira. Hingga berjumpa lagi, mohon maaf daripada saya sekiranya ada salah dan silap. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye.